Okay. Kita rendamkan dia biar dia tenggelam tengok kat sini. Tengok ni biar dia tenggelam. Tengok. Ketupat semua tenggelam. Okey. Tenggelam kan? Kita make sure dia tenggelam. Kadang-kadang dia kat sana sikit. Biar kalau tidak dia nanti dia tak masak. Dia tak masak sepenuhnya. Ni ketupat. Okey. Masukkan secukupnya. Kalau dia tak terendam tu maknanya kita kena tambahkan lagi air. Air biar dia terendam sepenuhnya. Ni boleh ni masuk lagi. Kan? Sekejap lagi kan kita tambah air sikit lagi. Untuk masukkan kat celah-celah ni. Biar dia terendam kat dalam ni. Okay, make sure air dia menutupi ketupat. Okay. Air tutup ketupat. Jadi kita tambah lagi air. Biar ketupat dia tutup macam tu lah. Tutup kan? Rendam semua kan? Kocak-kocakkan sikit. Biar dia sebati. Okay. Dan bolehlah ditutup. Dan tunggu selama beberapa minit sehingga dia menggelegak. Dah. Jumpa lagi bila dah masak.